Hari-hari saya jumpa dengan business owner, macam-macam nama brand yang saya dah jumpa. Hari ni saya akan bagi 4 nama brand yang korang kena elakkan kalau nak bagi nama brand yang unik dan senang untuk orang ingat. By the way, kita kena faham nama brand dengan nama bisnes tak sama. Kita start dengan nombor 4. Nombor 4, nama brand yang korang kena elakkan ialah Ventures ataupun Valley. Nama Ventures ataupun Valley ni adalah nama-nama yang common. Dia tak membawa apa maksud yang unik. Nombor 3 yang kita kena elakkan adalah Empire. Kita nak cakap apa ni? Kita Empire. Apa benefit dia kepada customer? Tak ada. Ataupun Global. Empire dan Global ni adalah nama-nama yang kalau orang dengar immediately fikir ini adalah bisnes orang tua. Nombor 2, Sri. Macam-macam jenis nama Sri yang kita ada. Kita ada Sri Ternak, kita ada Sri Jaya. Sri ni tak bawa apa-apa maksud sangat, melainkan kita nak pakai ni untuk sesuatu yang eksklusif. Kerana Sri dah terlalu banyak digunakan, jadi dia tak jadi unik. Dan last sekali, nama brand yang harus orang elakkan kalau nak bagi nama brand yang unik adalah nama brand yang bermula dengan D. Kita ada D Salai, kita ada D Ternak. Terlalu banyak brand yang pakai nama D. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, share dekat business owner yang nak start brand. Dan kalau korang nak belajar lagi, jangan lupa like, share dan follow.